Jadi bila kita menyatakan Allah, hubungan kita dengan hubungan hati kita dengan Tuhan zat mutlak. Bila sebut Allah, perbuatan kita ni perbuatan ada hubungan dengan Tuhan zat mutlak. Apa perkara sekalipun kita buat tak boleh terlepas daripada Allah. Dia adalah Tuhan, dia adalah zat mutlak. Kenapakah dikatakan Allah? Kenapa dikatakan Tuhan? Kenapa dikatakan zat mutlak? Ini yang hakikat yang kita nak selami, hakikat yang kita nak berenang. Karena Allah ada satu-satunya Ismul Azim, Asmaul Azam, nama yang sangat agung. Tiada siapa yang layak bernama Allah melainkan Dia saja. Bermula dengan alif, isyarat kepada ahadiyahnya, keesaan mutlaknya. Tiada ada siapa bersama Dia. Keesaan Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Ahadiyahnya tidak berakhir dan tidak berawal. Ini yang disebab itu dia layak disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sebenarnya Allah yang kita tak nampak, Allah yang tak boleh kita nak pegang, Allah yang tak boleh nak sentuh, sentiasa bersifat nafsiyah, sentiasa bersifat wujud. Wujudannya wujud zatiyah. Kerana sifat wujud Allah ni ialah sifat zatiyah, sifat jenis zat. Dan kita pula diperintah untuk menyembah Dia. Wa ma umiru illa liya'budu. Tidak diperintahkan kita melainkan untuk semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Dia. Liya'budu ay liya'rifu. Jadi hakikat Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, hakikat Allah yang kita esakan Dia, hakikat Allah yang kita agung-agungkannya, kita tidak tahu bagaimana rupa bentuk Dia. Sebab Allah Ta'ala bukan jenis jisim, Allah Ta'ala bukan jenis jirim, dan Allah Ta'ala bukan jenis Arab. Ini yang kita belajar melalui sifat 20. Peninggalan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagaimana kita menyembah Allah yang kita tidak tahu? Hanya kita kenal namanya saja melalui sifat-sifatnya. Jadi seolah-olah Allah ni yang keadaannya ghaibul ghaib, yang tak pernah kita nampak, tak pernah kita lihat, tiba-tiba kita diperintahkan untuk mengenali Beliau melalui hadis kursi. Uhibbu an u'rafa. Aku sangat suka, aku sangat-sangat kasih, aku yakni Allah dikenali. Dia ada dua keadaan, dikenali dan diketahui. Hatta, tuan-tuan dan puan faham tak bahasa saya? Boleh? Boleh. Kalau tak boleh, cakap tak boleh. Tak wali Jakarta terjemahkan. Cakap bahasa Aceh.
Saya dah lama dengan Aceh ni. Dah lama. Dengan Abuya dah berapa tahun? 6 tahun. Jadi Allah Ta'ala yang kita sembah, kita tak tahu bagaimana dia. Keadaan dia tu macam mana. Hanya kita boleh kenal melalui sifat-sifat 20. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'an, dan sifat maknawiyah. Malahan jika kita nak buat kajian tentang Allah, kita tak akan dapat sampai bila-bila. Walaupun wa ila rabbiha nadhirah, sadaqallahu azim, kepada Tuhan yang bakal kita akan melihat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat melihat dia. Jika kita ni ahlillah, ahli baqa billah, ahli fana lillah, insya-Allah kita akan jumpa dia lah. Jika kita ahli syurga. Jadi apabila kita sebut saja nama Allah, kita tahu dialah satu-satunya Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Tiada yang lain. Bila Dia Tuhan yang disembah, menunjukkan Dia maha kaya dengan sifat yang wajib, maha kaya dengan sifat ketuhanan, maha kaya dengan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Maha kaya. Sebab itulah ilah, Tuhan, bermaksud tidak berkendak kepada yang lain berkendak kepada Dia. Ini kedudukan Allah Ta'ala yang kita kena sedar. Martabat Allah yang kita kena sedar. Dia tidak berkendak kepada yang lain, melayakkan Dia bersifat istighnah. Dan yang lain pula berkendak kepada Dia, melayakkan Dia sifat iftiqar. Maka kedua-dua sifat ini mestilah berada dalam hati kita, kena melekat dalam hati. Sifat-sifat iftiqar dan sifat-sifat istighnah mesti melekat betul di hati, supaya hati kita sentiasa bersama Dia, hati kita bersama dengan kekuatan Dia, hati kita bersama-sama dengan kehendak Dia. Ini yang dikehendaki dalam surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sampai kalimah akhlasa yukhlisu ikhlasun. Itu mengusungkan hati selain Dia, menghiaskan hati kita selain Dia, dan mengagung-agungkan hanyalah Dia. Bila disebut Dia saja, maka Dia layak dikatakan kul wallahu ahad. Tiada siapa yang layak berada dalam hati kita melainkan Dia sahaja. Kerana Dia adalah Tuhan. Tuhan tu jawatannya, namanya Allah. Posisi Tuhan, kedudukan Tuhan, zat mutlak, zat mutlak, zat mutlak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian, yang kita sembah zat mutlak, yang kita agungkan zat mutlak, yang kita esakan ialah zat mutlak.
Bila sebut zat mutlak, tidak ada yang lain. Lepas daripada sebarang kait, lepas daripada segala lain ikatan. Itu yang dikatakan Allahus Samad. Allah adalah tempat kita sangat-sangat perlukan dia. Tuan-tuan dan puan-puan hamba sekalian. Jadi Ahad tu, Ahadnya Tuhan, Ahad Tuhan, Wahid Tuhan, Wahdah Tuhan, semua tertumpu kepada Allah. Dia adalah Tuhan, zat mutlak. Jadi bila kita menyatakan Allah, hubungan kita dengan hubungan hati kita dengan Tuhan, zat mutlak. Bila sebut Allah, perbuatan kita ni perbuatan ada hubungan dengan Tuhan, zat mutlak. Apa perkara sekalipun kita buat, tak boleh terlepas daripada Allah. Dia adalah Tuhan, dia adalah zat mutlak. Kenapakah dikatakan Allah? Kenapa dikatakan Tuhan? Kenapa dikatakan zat mutlak? Ini yang hakikat yang kita nak selami, hakikat yang kita nak berenang. Karena Allah ada satu-satunya Ismul Azim, Asmaul Azam, nama yang sangat agung. Tiada siapa yang layak bernama Allah melainkan dia saja. Bermula dengan alif, isyarat kepada ahadiyahnya, keesaan mutlaknya. Tiada ada siapa bersama dia. Keesaan dia tidak berawal dan tidak berakhir. Ahadiyahnya tidak berakhir dan tidak berawal. Ini yang disebabkan dia layak disembah. Lam menunjukkan dia punya keagungan, itu lam jalaliyah. Lam yang kedua menunjukkan jamalnya, keindahannya, dan hiwayahnya, rahsia kediaannya. Semua empat-empat ada pada dia. Ada pada dia. Jadi tuan-tuan dan puan hamba sekalian, bila kita sembah dia, timbullah keesaannya. Di mana? Di hati. Di mana? Di rasa. Kena benar-benar yakin keesaan dia hingga terbuka pintu rasa keesaan dia. Alif, ahadiyah, rasa. Kalau sebut gula, apa tuan-tuan rasa? Kalau sebut gula, apa rasa? Manis. Ada tak gula terpisah daripada manis? Adakah tuan-tuan dapat rasa tak keesaan di semasa bernafas? Rasa keesaan alif pada Allah ataupun tidak? Banyak orang menyebut Allah tapi dia tak rasa. Tapi bila duit hilang, rasa. Betul kan? Itu dia. Duit kita hilang 30 juta, rasa sungguh. Report pada polis. Polis, saya kehilangan 30 juta riyal. Dapat rasa. Kenapa dia sebut Allah tak dapat rasa ahadiyah ni? Sedangkan awal-awal Allah dah nyatakan huruf alif. Alif. Yang bermaksud ahadiyah, keesaan zat mutlak. Orang bukan Islam pun boleh menyebut Allah. Harimau, singa, haiwan-haiwan, jika kita latih menyebut Allah, lebih lagi burung kakak tu.
Kita latih menyebut Allah, mereka boleh sebut. Tapi mereka sebut bukan melalui rasa, ikut-ikutan, namanya taklid. Karena itulah bila sebut Allah jangan jenis ikut-ikutan, tak boleh. Kalau kita sebut Allah atas dasar ikut-ikutan, kita ni sudah jatuh martabat taklid. Kalau kita sebut Allah atas dasar lidah, itu martabat lisan, martabat lidah. Belum sampai lagi. Kita mau bersebut saja Allah, keesanya yakin di hati, sehingga terbuka pintu rasa, rapat rasa manis bersama keesaan Allah. Dapat rasa sedap bersama keesaan Allah Ta'ala. Subhanallah. Inilah tuan-tuan dan puan sekalian, wa huwa ma'akum aidama kuntum. Allah yang Maha Esa sentiasa bersama kamu, bersama rasa kita. Allah Maha Esa sentiasa bersama rasa kita. Rasa tu duduk di mana? Duduk di perasaan. Tuan-tuan dan puan semua ada anak, betul? Dan perasaan kita kepada anak kita ni memang sentiasa ada. Perasaan apa? Sayang pada anak, betul? Kasih pada anak, betul? Apakah kita dengan Allah seperti, adakah kita dengan Allah Ta'ala seperti anak, atau kurang, atau lebih pada anak kita? Tuan-tuan dan puan jawab perasaan tuan. Jawab. Jika perasaan kita kepada Allah hanya alif lam ha sahaja, dengan tidak ada perasaan, berarti Allah tu tak ada nilai. Seolah Allah tu tidak ada. Seolah Allah tu tak wujud. Allah tu tidak bersifat qidam, bersifat baqa. Allah Ta'ala tidak bersifat mukhalafatil hawadis yang kena binasi wadaniyah. Mana letak Allah pada ketika itu? Sebab kita sebut Allah di lidah. Mana ni? Di mana kita nak letak ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Mana nak letak Allah? Allah sentiasa bersama kamu di mana kamu berada. Tuan-tuan dan puan-puan hormati sekalian, keagungan Allah Ta'ala diperlihatkan kepada kita melalui Bismillahi. Keagungan Allah perlihatkan kepada kita tajalli ayat Al-Quran. Bismillahi. Subhanallah. Apakah rahsia dia tuan? Yang pertama, bahaun. Kedua, bara'ah. Itu martabat Allah dah. Nak sebut alif pada Allah tu, kita kena tahu sifat alif itu bara'ah dan ba'aun. Dalam mereka yang mengaji sifat 20, bukan sifat 20 yang kita belajar, sifat Allah azali lagi. Sifat Allah bukan hanya 20. Sifat Allah azaliyah, qadim lagi azali, yang kita nak bawa masuk dalam hati, sehingga terbuka pintu rasa terbuka, pintu boleh melihat zat Allah Ta'ala di martabat ihsan. Luar biasa Tuhan.
Tuan-tuan faham tak bahasa saya ni? Saya memperkenalkan siapa dia tu Allah dalam hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagi kenal, bagi rasa kita kenal siapakah Allah, siapakah Jalal dia, siapakah Jamal dia, dan siapakah Hiwayah. Dirasa, bukan di hati. Di hati tuan-tuan yakin. Kalau di kepala kita tahu, di hati kita yakin. Masalahnya di pernafasan kita. Adakah kita bernafas, bernyawa, berjiwa dengan Allah ataupun dengan oksigen? Kita bernyawa dengan oksigen, tidak dengan keagungan Allah, tuan-tuan tetap syirik khafi. Tetap syirik khafi. Kita tidak mau setiap pernafasan kita ni dapat rasa oksigen sampai Allah kita ke belakangkan. Umpama begini. Tuan ada anak, anak berapa orang? 3. Ada ayah kandung, ada mak kandung. Betul? Betul. Tiba-tiba anak tuan masuk universiti. Sini kata apa? Universiti juga. Sini apa? Universiti. Universitas. Masuk. Setelah dia masuk, dia dapat satu gulung ijazah. Betul? Ijazah. Di luar dugaan kita sebagai mak dan ayah kandung, anak kita ada mak angkat dan ayah angkat. Setelah anak kita dapat segulung ijazah, kita ayah kandung, mak kandung pun jumpalah anak kita, nak ucap tahniah. Dalam masa yang sama, mak dan ayah angkat pun datang sama. Tiba-tiba dia layan mak angkat dia, ayah angkat dia, puji mak angkat, ayah angkat dia, tak layan kita. Apa rasa tuan? Apa rasa? Kecewa tak? Patah lagi kalau tuan-tuan bernyawa dengan oksigen, tidak bernyawa dengan keagungan Allah. Allah cemburu dah. Fikir. Wa aghyar. Allah sangat cemburu bila kita bernafas dengan oksigen, tidak bernafas dengan keagungan Tuhan. Mana letak ayat Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad? Kita bernyawa dengan bantuan oksigen ke bantuan Allah? Bantuan Allah, betul? Oksigen hanyalah sebagai alat. Oksigen pun hamba Allah, kita pun hamba Allah. Macam tadilah contoh, anak kita dilayan, dia kalau balik cuti, dia pergi ke rumah mak angkat, dia pergi ke keluarga angkat. Rumah kita sebelah mak ayah dia tak pergi. Apa rasa tuan-tuan? Kita marah. Kalau orang yang terlalu pemarah, dia akan ambil parang, dia ketuk pintu rumah keluarga angkat anak kita tu, dia pecahkan pintu. Kita kata kurang ajar punya budak ni, kurang ajar. Atau hormat langsung mak angkat aku. Aku lahirkan kau, kau besarkan mak angkat keluarga kau. Lebih pada mak dan ayah sendiri. Apa Tuhan kata? Bila kita kata, dialah bagi saya makan, manusialah menjamin masa depan, sijilah menjamin masa depan, bukan Allah. Soalnya Allah tak wujud. Allah Ta'ala tidak bersifat qidam. Allah Ta'ala tidak bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, sampai kaunuhu mutakaliman. Sebab itu dalam apa keadaan, apa posisi sekalipun, walaupun kita ahli maksiat, Allahu Samad mesti tak depan. Bukan Ustaz Samad Allahu Samad. Fahami baik-baik tuan-tuan. Dia dua keadaan. Fahamlah tentang perjalanan Tuhan daripada martabat ahliah sampai martabat insan. Dan kita kena sedar, itu namanya
tanazzul. Dan Tuhan bersedia dikenali. Dia suka disanjung. Sebab itulah ahadiah Tuhan, alif tu ahadiah, menunjukkan tiada siapa yang layak dipuji melainkan dia. Itu dia. Dan Allah sangat megah dirinya dengan bahaun. Dia memegahkan dirinya. Dia adalah Allah, Tuhan, Zat mutlak. Megah diri dia. Dan Allah Ta'ala bebas daripada terikat dengan yang lain. Bara'ah. Dari dalam hati kita, mestilah tak dapat timbulkan dua perkara ni. Allah sangat megah dia Allah. Allah sangat megah dia Rahman. Allah sangat megah dia Ar-Rahim. Dan kita bebaskan Allah daripada ikatan-ikatan yang lain melainkan dia. Sebab dia huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Sing sana'un, maha tinggi. Dia telah meletakkan dirinya, zatnya maha tinggi. Itu nak diyakini oleh hati kita, dirasai oleh kita. Allah tu maha tinggi. Tinggi yang tidak ada sempadan, tinggi yang tidak ada had, tinggi yang tidak ada batas. Wa aliyun bila hududin. Ketinggian zat Allah Ta'ala tidak ada batasan. Tapi kita merendah-rendahkan dia dengan berkata, obat ini mujarab, makanlah dia. Allah di mana? Obat ni sangat mujarab, makan, garanti sembuh. Mana Allah? Mana Allah yang bersifat kudrat? Mana Allah bersifat iradat? Mana Allah bersifat ilmu? Mana Allah takluk taksir, kudrat takluk taksir? Mana takluk iradat sebagai takluk taksis? Mana sifat ilmu takluk inkishaf ke atas kita? Bukan ubat. Biasanya wali, kalau kita sakit, jom jumpa doktor. Jom jumpa doktor. Kenapa tak sebut doktor hakiki, yakni Allah? Lalu kita kata, obat ni mujarab, bukan Allah yang mujarab. Masya Allah. Subhanallah. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu suatu peringatan daripada Allah yang bahaun, Allah yang bara'ah, Allah yang sana'un. Apa dia? Bahawa Allah datangkan ubat syifa lima fi sudur, obat. Dari syifa Allah, penyembuhan Allah di dalamnya ada dua, hudan wa rahmah lil mu'minin. Lalu kita kata obat ni mujarab. Kan salah adab kita dengan Tuhan. Walaupun kita kata Allah lah menyembuhkan, tapi pegangan kita ubat. Mana mungkin hati kita nak bersih, nampak lain daripada Allah yang mujarab. Sebab itulah Allah Ta'ala itu mesti kita letak di tempat dia, tempat qadim dia, tempat azalinya. Kita faham. Jadi kalau orang yang benar dapat merasai, menjiwai keagungan Allah Ta'ala, dia ada sentiasa kelu, tak terkata apa.
Sebab apa? Malu dengan Tuhan. Dia malu nak berkata obat itu memujarkan, malu. Dia malu nak berkata, ini usahaku. Ini kalau aku tahu aku tak akan dapat. Ini usahaku. Malu. Sebab apa? Allahu Samad. Allahu Samad. Allahu Samad. Maka sin yang kedua ialah Allah tutup. Allah tutup dirinya, tak boleh dilihat. Allah tutup zat mutlak yang sampai kita tak boleh nampak. Malaikat boleh nampak di mata hati, di martabat ihsan. Kemudian mim, Majdullah. Siapakah yang paling mulia? Siapakah yang paling mulia di kalangan kita? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mim, Majdullah. Barang siapa yang dapat rasa kelima perkara ni, Allah Bara'ah, Allah Bahaun, Allah Sana'un, Allah Satrun, Allah Majdun. Apa kata Allah? Huwa mahabbati, huwa mahabbati, anta mahabbati, enti mahabbati. Awak kekasih saya, awak kekasih saya. Itu mim, makna yang kedua, mahabbatullah. Jadi Allah dalam bahasa ini tu Allah tunjukkan 6 sifat kepada kita. Baha'un, bara'ah, sana'un, satrullah, majdun, mahabbatullah. Ini namanya cinta ilahi, cinta Rabbi, cinta Maliki. Siapa dia? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kita tak dapat rasa. Contoh orang niaga ke, orang dapat gaji kan, bila niaga dapat untung, dia senyum ya. Senyum ke atas keuntungan yang dia dapat. Padahal keuntungan yang paling besar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang huwa ya'ti ribhan alaikum alaikunna. Dialah yang mendatang keuntungan ke atas kita semua. Sebab itulah, mana dalil dia? Lam yalid wa lam yulad. Tak ada siapa yang layak dapat keuntungan, melainkan keuntungan dia. Dari dia saja yang layak memberi keuntungan. Tuhan tidak ada anak, Tuhan tidak ada sesiapa yang boleh memberi keuntungan. Maka ini menunjukkan betapa ahadiahnya Tuhan, betapa ahadnya Tuhan yang kita nak timbulkan di mata kita, nak timbulkan perbuatan melihat kita, nak timbulkan dalam sifat perlihat kita, nak timbulkan keagungan dia di rasa perlihat. Matanya ada 4. Mata, perbuatan melihat, sifat perlihat, rasa perlihat. Siapa yang kita nak melihat? Keagungan Allah. Siapa yang perlihat? Keagungan Allah. Siapa yang dapat rasa perlihat? Keagungan Allah, keagungan Allah, keagungan Allah. Lam yalid wa lam yulad. Itu menunjukkan keagungan dia. Saya timbulkan soal rasa tuan-tuan, bukan soal yakin. Yakin tuan-tuan semua dah yakin dah. Belum tentu orang yakin tu dapat rasa. Sama seperti belum tentu orang beragama itu orang tu bertuhankan Allah. Tapi orang bertuhankan Allah sudah pasti dia beragama. Berapa ramai orang beragama tidak bertuhankan Allah. Hanya bertuhankan Allah masa baca buku, baca kitab, masa sembahyang. Tapi rezeki bertuhankan manusia, bertuhankan keuntungan, bertuhankan keuntungan duniawi, pangkat duniawi dan manusia. So, kesimpulan, apa tujuan kita hidup?
Itu persoalan. Apa tujuan kita hidup? Tuan-tuan dan puan nak ke mana? Termasuk saya. Wali Jarrah nak ke mana? Nak ke mana kita? Jika setiap kelipan mata tu nampak anak kita lebih pada Allah, itu bukan tujuan mata Allah jadikan. Jika telinga yang mendengar nak mendengar anak kita lebih pada pendengaran Tuhan, itu bukan tujuan Allah jadikan telinga kita. Jika Allah jadikan tangan kita untuk nak pegang anak kita, isteri kita ataupun sesiapa pun, kan, supaya dapatlah nikmat tangan anak kita, bukannya keagungan Tuhan, itu bukan Tuhan, tujuan Tuhan jadikan. Jika kaki yang Allah jadikan untuk melangkah, menziarahi manusia, menziarahi anak kita yang sudah berkahwin, yang bercucu, lebih pada Allah, itu bukan tujuan kaki dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, apa tujuan kita hidup? Apa tujuan tuan-tuan dan puan hidup? Mana hala tuju kita? Mana hala tuju? Adakah di dalam kehidupan kita ada tak ciri-ciri ba? Adakah tidak kehidupan kita ciri-ciri sin? Adakah kehidupan kita ciri-ciri mim yang ada pada Allah, ada pada Ar-Rahman, ada pada Rahim? Allah bersifat Ar-Rahman, maka kita sebagai manusia mestilah memperagakan sifat Ar-Rahman dalam kehidupan kita. Demikian juga Ar-Rahim. Allah tu Rahman, Ar-Rahman. Allah tu Ar-Rahman, Maha Pemurah. Kita peragakan sifat Rahman dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kepada orang yang paling bakhil dengan kita, kita tetap bersifat pemurah, orang yang paling kedekut. Itu nama memperagakan. Tuan-tuan faham ke bahasa saya ni? Jadi nak tanya tuan-tuan, apa tujuan tuan-tuan hidup? Bagi Jakarta hidup tak berniaga. Itu bukan tujuan hidup. Okay. Saya sebagai tuan guru, buka pesantren. Apakah tujuan hidup saya nak buka pondok? Itu bukan tujuan hidup. Kalau muslimat ada yang berniaga, ada yang doktor, pakar falak, apakah itu tujuan hidup? Kembali balik. Allahu akbar kabira, lagi walhamdulillah katsira, lagi wa subhanallah, bila bukratau wasila. Hidupkan ni Allahu akbar kabira semasa bernafas, hidupkan Allahu akbar semasa melihat, hidupkan Allah Akbar semasa mendengar, hidupkan Allah Akbar, hidupkan walaupun kita ahli maksiat. Bila kita berjalan satu langkah, hidupkan Allahu Akbar kabira. Dan Allahu Akbar kabira bisa ada hubungan dengan walhamdulillah katsira, seperti Allah mutlaq al-jam'i sejak era ilmu nahwu. Setiap mereka yang membesarkan Allah mesti puji dia. Ini tugas kita. Ini tugas khalifah. Khalifah Allah di atas muka bumi. Besarkan dia. Besar saja tak cukup. Mesti puji kebesaran dia. Sama ada memuji cara lidah, lisan, fikiran, pandangan mata, pendengaran telinga, sentuhan dengan tangan, berjalan dengan kaki, mestilah memuji, puji dia. Artinya tuan-tuan, setiap langkah, setiap pandangan mata mesti ada hubungan dengan Allah azali. Barulah tahu kita kenal. Kita kenal kedudukan kita dengan Tuhan. Sebab kita datang dari Tuhan, kita akan kembali ke Tuhan. Pastikan kita hidup bertuhankan dia. Bertuhankan Allah, bertuhankan Ar-Rahman, bertuhankan Ar-Rahim, bertuhankan As-Salam, bertuhan Al-Qudus, Al-Mu'min, Al-Muhaimin.
Dzul Jalali wal Ikram. Sebagai contohlah, bila anak kita balik dari sekolah, jangan nampak anak dulu, nampak keagungan Allah. Pasal apa? Walam yakul lahu kufuwan. Nampak anak, ternampak kebesaran Allah. Allah izinkan anakku balik rumah dengan selamat. Maka muncullah, timbullah di benak kita, Allah tu walam yakul lahu kufuwan. Anakku bukan Tuhan, anakku tidak seperti Tuhan. Barulah bila ketiga-tiga ini kita, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Dua ni, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, ada hubungannya wa subhanallah. Yang layak dipuji hanyalah Allah, yang layak dibesarkan hanyalah Allah. Wa subhanallah. Jadi tugas kita Allahu Akbar kabira, satu. Tugas kita walhamdulillah katsira, walhamdulillah katsira, dua. Yang ketiga wa subhanallah. Bila tuan-tuan? Bukratau 24 jam, 24 sa'ah, 24 jam. Besarkan dia, puji dia, mensucikan zat dia, besarkan dia, besarkan dia, besarkan dia. Bila kita nampak anak kita balik, ternampak keagungan Allah yang mengizinkan anak kita balik. Ini termasuk orang membesarkan Allah, memuji Allah dan mensucikan Allah. Tuan-tuan, bila kita melihat anak dengan keagungan Allah, itu satu doa tau. Nama doa ruhiyah. Bila kita melihat anak kita, bila kita lihat isteri kita, bila kita lihat bapa kita, mak kita sihat, ternampak keagungan, itu adalah doa ruhiyah. Sama doa ruhiyah di mata, doa ruhiyah di telinga, doa ruhiyah di mulut, di hidung dan sebagainya. Artinya tiap-tiap anggota kita mengiringi doa jika kita melihat semua keagungan Allah. Keagungan Allah. Kenapa keagungan Allah? Tuan-tuan dah faham? Boleh faham? Bila tuan-tuan dapat tengok pakaian harga dia 2 juta, ni harga dia 200,000. Bila tuan-tuan tengok ni, bila tengok harga tu, mana lebih bernilai? 2 juta ke 200,000? 2 juta. Kenapa benda dunia kita boleh pandai menilai? Kenapa kita tak pandai menilai antara keagungan Allah dalam tiap-tiap sesuatu? Berbanding kita memandang anak kita, inilah anak aku yang agung, dialah penjamin masa depanku, dialah penenang jiwaku. Apa tuan-tuan? Mana kita layan Tuhan? Apa kita, adakah hati kita layan Tuhan macam itu ke? Baru satu. Apakah tanda kita ni tiga perkara ni hidup 24 jam, bukratan wa asila 24 hours, 24 jam hidup? Apa tanda dia? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu tanda orang menghidupkan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Tanda dia apa? Hanifah, cenderung hanyalah kepada Allah ya. Cenderung kepada dia ya. Cenderung hanya kepada dia ya. Tidak kepada lain daripada Allah. Cenderung juga kepada anak, tapi cenderung apa dia? Sanad majazi. Allah sanad hakiki. Tidak tuan-tuan. Cara layan Tuhan. Walaupun ahli maksiat tak apa tuan-tuan. Sebab tu jangan kita suka marah ahli maksiat. Kadang mata hati lebih baik daripada mata hati ahli taat. Hanifah, cenderung. Muslimah, lagi aku serah diri kepada dia. Wa ma ana minal, bukan aku yang menyemuti Allah.
Itulah peringkat tawajjuh. Allahu Akbar kabira, martabat tawajjuh. Mula-mula martabat tauhid, lepas tu martabat tawajjuh. Timbul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Martabat muwajahah. Harap-harap Allah hadap kita lah. Amin. Jika tuan-tuan pada hati ni bersih bersama Allah, insya-Allah Allah hadap kita lah. Allah hadap kita. Allah tu kita ni adalah kekasih Allah. Amin. Allah tu jalisun ma'aman jalasan. Aku ni sentiasa berdamping, sentiasa setia berdamping. Mereka yang berdamping, setia berdamping dengan aku. Itu dalam kitab Zabur. Sebab itulah kita kena fahamlah baik-baik bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu ayat sulung. Masakan semua ayat-ayat Al-Quran itu terkandung dalam surah Fatihah, dan Fatihah pula terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim. Allah tu siapa? Ar-Rahman. Allah tu siapa? Ar-Rahim. Peragakan sifat kasih sayang sesama kita, walaupun dia ni orang benci kat kita, tunjukkan sifat kasih sayang pada orang paling benci kat kita ni. Itu kita memperagakan. Jadi akhir sekali tuan-tuan, dah terjawablah apakah tujuan kita hidup. Cari makan, tak ada beza orang bukan Islam. Nak kaya, tak ada beza dengan orang Islam. Lagi, nak hidup senang, tak ada beza orang bukan Islam. Nak duit banyak, tak ada beza orang bukan Islam. Habis apa yang kita nak? Apa yang kita nak? Kita nak dia tuan-tuan. Kalau buang alif, tinggal lillah. Buang lam pertama, tinggal lahu. Buang lam yang kedua, tinggal hu. Kalau buang semua, dia tetap maha ada. Ghaibul ghuyub. Sampai masa nanti, kita dah tak ingat Allah dah. Kita tak bersama Allah dah. Kita punya diri padat dengan kosong. Kita tak ingat Allah dah. Kita tak bersama Allah sebab kita dah padat, kosong ya. Selama 40 hari. Padat, kosong ya. Datanglah malaikat maut yang pertama. Dia tarik nyawa kita ni daripada hujung kaki sampai ke lutut dalam masa 10 hari. Dia pun keluar. Masuk malaikat maut yang kedua. Hari yang ke-11 sampai hari yang ke-20. Dia tarik kita punya nyawa daripada lutut sampai ke perut. Tarik 10 hari. Keluar. Datang pada malaikat maut yang ketiga. Dia tarik nyawa kita, ruh kita daripada pusat sampai ke dada. Masa tu dah tak kena apa-apa dah. Tapi harap-harap dalam akidah padat, kosong bersama yang maha kosong, yang Allah Subhanahu Wa Taala. Harap-harap sebab Allah bagi peluang. Allah kosongkan padat kita ni, padat dan padu dengan kosong. Harap-harap yang hadir dalam kosong kita ni, dia yang maha kosong. Lalu kita bercakap dalam keadaan dia maha kosong. Ahli mukalamah, dalam ahli mukalamah bercakap, anta rabbi, Allah rabbi Allahu rabbi la usyriku bihi syai' la usyriku bika syai'an. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an. Dalam keadaan kita padat lagi kosong.
Itu dia tahu. Akhir hidup kehidupan kita tahu. Sampai di sini, maka yang keempat hadir. Masa tu la a'rifu ahadan walau min usrati qariba. Kita akan kenal keluarga kita yang paling dekat yang kita tak kenal. Yang kita kenal Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Harap-harap dapat macam itu. Sehinggalah malaikat maut yang keempat ditarik sampai di akal mana? Akal ghariziyah, akal kasbiyah, akal wahbiyah, akal syaraf, akal zuhdiyah. Menjerit-jerit, oh sakit, 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 Allah sakit, Allah sakit. Ya. Pasal apa rasa sakit? Karena akal dia asyik dunia. Tapi jika akal menjerit Allahu Rabbi la usyriku bika syai'an, akal sihat, akal ghariziyah sihat, akal kasbiyah sihat, akal wahbiyah sihat, akal zuhdiyah pun sihat. Bila sihat disambut oleh malaikat rahmat datang bawa kain kapan, dia bawa hanung, disambut naik ke langit. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Inilah perjalanan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Harap-harap begitulah bila kita mati lah. Amin. So, saya dah perjelaskan apa tujuan kita hidup wali. Nak makan, tak ada beza orang bukan Islam. Betul? Nak kahwin, tak ada beza orang bukan Islam. Nak pergi ke pusat pekerjaan tinggi sampai dapat PhD, tak ada beza dengan orang bukan Islam. Maka pastikan kehidupan kita sentiasa hanya bersama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan wa ana minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mau tak saya nak ijazah amalan? Boleh? Mudah ya. Ikut saya baca Ikut Tuan Guru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. La usyriku bihi syai'an. Allahu Rabbi. La usyriku bihi syai'an. Ya Allah Tuhanku, aku tidak akan mengikuti dengannya sesuatu. Boleh? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan amalan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan seperti mana telah mengijazah akan diri saya oleh masyayikh masih saya, sama ada di pondok maupun di Mesir. Kata terima. Sikit, kata terima lah. Sekali lagi. Dengan lafaz Bismillah saya, Muhammad Saleh bin Hamzah, mengijazahkan amalan Allahu Rabbi. La usyriku bihi syai'an kepada anda sekalian seperti mana telah mengijazahkan diri saya oleh tuan guru saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yashfa' wa 'amalin la yarfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma a'ina bi hayatil ulama وأمسنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء واجعلنا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب